Betul. Takut dengan Tuhannya. Takut dengan Tuhannya. Sama-sama. Apa dia? Tak takut. Sama-sama. Kita awam. Jangan bunuh. Kita tak buat apa pun. Sama-sama orang Islam Tuhan. Sama-sama. Lagi tolonglah. Sama-sama Islam ni tolong. Okey. Kita tak ada buat gangguan apa-apa pun dekat sini. Yang tak kenaan boleh berkata sikit. Yang tak kenaan tak laluan. Tidak perlu ramai kata laluan. Buka. Jangan sampai bergerak. Buka. Kenapa pula? Kenapa? Semua nak tengok je ke? Buka laluan. Kenapa pula? Ayah tak payah buat. Gari kalau payah. Gari. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Tuhan Rabb, Maha Gagah Perkasa, ya Allah. Kami dihimpit kezaliman, ya Allah. Hancurkanlah, ya Allah, pemimpin yang zalim. Ya Allah, Engkau Maha Pemberi pembalasan. Bantulah kami rakyat yang ditindas. Ya Allah, pencerobohan tanah kami habis diradap oleh kaum yang tidak memberi kemanusiaan. Ya Allah, Engkau Maha Berkuasa, berilah pembalasan yang setimpal. Kami hanya berdoa, hanya berserah diri padamu, ya Allah. Kekuatan kami hanyalah padamu, ya Allah. Engkau yang Maha Pemberi pembalasan. Hancurkan dan binasakanlah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah segala-galanya. Ingat Tuhan, kita orang Islam kita yakin pada Allah. Selagi mana kezaliman berbahaya selena, Allah akan berikan pembalasan.
Jaga aurat dia. Atas sebab apa saya ditahan? Atas sebab apa? Jangan tarik, jangan kasar. Sorry. Ditahan, jangan diberganjak. Korang tak boleh dibawa tanpa diberitahu apa sebab ditahan. Dan dia telah menarik tudung saya tadi. Kita beredar daripada sini sebelum kita teruskan dengan negara yang lain. Kita kerjasama pada semua. Okey, panggil lepas. Sebelum saya ambil tindakan yang lebih agresif untuk repeat. Yang tak berkenaan untuk Lambat lagi dah tu.
Di media. Tak berkaitan bersurai lah bang. Sudahlah, apa lagi? Nak apa lagi? Please lah, tak berkaitan surai kan lah daripada kawasan ini, tolonglah. Terima kasih semua, terima kasih.